Tips untuk masuk Masjidil Haram guna bas percuma. Ini untuk yang mana nak buat DIY. Jom kita tengok. Okey, mula-mula korang kena tahu dulu. Untuk masuk ke Masjidil Haram, dia ada banyak laluan. Kalau naik kereta, naik Uber, naik teksi, naik bas free, bas shuttle, yang naik bas group guna travel agency. Okey, tapi kali ni bas ni fokus untuk yang mana nak DIY. Ini saya senaraikan hotel-hotel yang ada dekat dengan depan bas percuma ni 24 hours. Betul-betul bas tu terletak dekat depan hotel. Fendek Seraya Saif, Fendek Aila Bakar, Fendek Borhan Bakar dan lain-lain. Korang boleh tengok dekat list yang saya dah tulis dekat description. Sampai ke Masjidil Haram, boleh tengok dekat sini banyak bas. Ini bas percuma 24 hours, memang betul-betul depan hotel. Okay, nak balik dia macam mana? Balik jangan risau. Korang kena datang kat tempat yang sama juga yang korang pergi ni. Korang datang kat sini balik, lepas tu pergi dekat bas, cakap dengan dia Mahbas Al-Jin. Mahbas Al-Jin itu nama jalan dia. Kalau kata Mahbas Al-Jin, dia akan berhenti kat situ. Okey, korang lalu je jalan terus ni sampai pintu masuk. Okay, korang nampak tak sebelah kanan ni? Sebelah kanan ni adalah rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah dan bapanya Abdullah. Nabi dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sekarang ni rumah Nabi dijadikan sebagai Maktabah Mekah Al-Mukarramah, dijadikan perpustakaan. Nabi dilahirkan dekat Mekah. Okey korang, jom. Yang mana nak pergi kat Kaabah? Okey, jom kita jalan. Nampak tak bangunan yang tinggi ni? Bangunan yang tinggi ni, korang jalan terus. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Jalan terus. Korang akan nampak eskalator turun. Eskalator turun tu korang akan terus turun dekat depan Kaabah. Turun eskalator tu ambil kanan. Turun eskalator tu ambil kanan. Ambil belah kiri Safa dan Marwah. Itu untuk sa'i. Okey, ambil belah kanan. Turun eskalator, ambil belah kanan, terus Kaabah. Okey, last sekali tips untuk kaum perempuan, pastikan datang jangan ada teman. Bawalah ayah ke, abang ke, adik lelaki ke. Okey? Bagi korang, semoga Allah terima ibadah kita semua. InsyaAllah, amin.